Walaupun Nabi dah berkahwin, Nabi tetap ingat Siti Khadijah. Sampai tahap Nabi nampak Nabi ada macam makanan yang sedap-sedap kan. Nabi bagi tu kat isteri baginda. Yang ni bagi dekat kawan Khadijah. Dan Nabi akan jumpa kawan-kawan Khadijah ni bagi hadiah. Kenapa? Sebab kerinduan Nabi pada Siti Khadijah. Dapat jumpa kawan-kawan dia pun jadilah. Dapat jumpa best friend Khadijah pun jadilah. Kerana kerinduan Nabi itu kepada seseorang yang Nabi sayang tapi telah pun pergi meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya perasaan itu akan kekal sampailah kita mati. Rasa itu, kerinduan itu akan kekal, dia tak akan hilang pun sebenarnya. Assalamualaikum, saya Kak Nurul dan sebelah saya Kak Aisyah. Hari ini podcast pertama kita, kita akan membincangkan topik iaitu isu hidup di zaman overthinking. Tetamu kita pada hari ini kita bawakan Da'i Izhar Nazri di mana dia seorang pakar motivasi. Okey Da'i, apa boleh start sekarang kita? Terus start. Apa khabar Kak Aisyah? Kak Nurul? Itu balik dah. Kak Nurul, Kak Aisyah? Overthinking kan? Sihat. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah, rasa vibe berbeza lah Kenapa Kenapa panggil corner sister Ada tak sebab di sebalik itu? Sebab kita sister-sister. Faham. Tapi panggil brother. Tak boleh lah brother. Tapi panggil brother lah datang sini. Panggil brother. Yes. Kita panggil brother untuk membincangkan topik sister-sister. Faham. Sister yang suka overthinking. Sister yang banyak overthinking sebenarnya. Okay, saya rasa tu make sense juga. Sebab saya nampak kita pun tengah overthinking sekarang ni. Apa soalan nak tanya lepas ni? Apa nak jawab lepas ni kan? Alright. Alhamdulillah. Terima kasih sebab jemput saya datang sini. Alhamdulillah. So Kak Nur nampak overthinking tu macam ada nak tanya tu soalan tu? Okey lah Da'i. Sekarang ni kan saya rasa overthinking ni bukan ibu-ibu je. Remaja sekarang ni pun banyak yang overthinking. Ibu-ibu apatah lagi. Macam saya, Kak Aisyah yang dah ada anak yang tengah membesar. So macam mana kita nak kontrol kehidupan overthinking kita ni? Okay, sebelum saya jawab soalan tu, so mungkin ada orang yang ada salah faham pasal overthinking tau. Apa beza overthinking dengan anxiety? Kan macam lebih kurang sama kan? Sekarang ramai orang suka claim ada anxiety juga kan? Ya kan? So apa beza overthinking dengan anxiety? Secara mudahnya cerita macam ni. Kalau overthinking dia adalah condition keadaan kita yang bukan dalam faktor ataupun clinically mental disorder. Anxiety tu dia dah jadi mental disorder. So kena diagnose lah. Dia kena diagnose. Maknanya anxiety ni dia bukan tiba-tiba datang. Dia datang daripada overthinking yang tak diuruskan dengan baik. Maknanya kita hidup dalam overthinking dan kita tak uruskan, kita tak manage, kita tak dapatkan rawatan dan sebagainya, dia boleh lead kepada anxiety disorder, which is dia jadi mental disorder dah. Jadi overthinking ni semua orang ada. Saya ada, Kak Nurul ada, Kak Aisyah ada, yang tengah tengok ni pun semua ada overthinking. Sebab overthinking tu sebenarnya adalah survival instinct dan defense mechanism manusia. Bayangkan kalau tak ada overthinking. Contohlah kan, kita mak ayah kan, anak umur, contoh anak perempuan kan, umur 4 tahun contoh, datang, Mami boleh tak saya nak keluar, saya nak pergi Johor, keluar dengan kawan-kawan lelaki saya. Kalau boleh 5 orang, jumpa kat mana? Jumpa kat online. Dia nak sponsor makan, minum, penginapan semua. Bagi tak? Tak boleh. Tu bukan overthinking. Kenapa tak bagi tak? Bukan. Kenapa kita tak bagi? Sebab kita takut A, takut jadi B, takut jadi C. Soalan saya adalah dah jadi ke belum? Belum. Tapi kenapa overthinking? Sebab dengan overthinking tu adalah defense mechanism sebagai seorang mak dan ayah untuk menjaga anak dia. Bayangkan kalau tak ada overthinking. Tak apalah, pergilah, semua orang baik-baik kan. Bila lagi orang nak bawa kau pergi jalan, mak tak sempat nak pergi jalan. Pergilah jumpa kat online. Bagus. Online semua bagus. Semuanya malaikat-malaikat semua. End up habis rosaklah kehidupan kita. Sebab tu overthinking tu adalah rahmat sebenarnya. Tetapi kalau kita terus hidup dalam overthinking, tak uruskan dengan baik, dia boleh juga menjadi musibah dan kerosakan pada hidup kita. Jadi balik pada soalan tadi, Kak Nurul tanya tadi pasal
apakah faktor yang kenapa ramai sekarang ni yang overthinking? Bukan mak-mak je, bukan ayah-ayah je. Sekarang ni dah remaja pun overthinking kan. Kerana kita pelik kan, korang ni yang sekolah-sekolah ni apa kau nak overthinking sangat? Kau tak payah fikir nak bayar loan rumah, loan kereta, yuran PABG pun aku yang bayar kan. Apa sebab kau nak overthinking sangat? Sebab kita berada dalam satu era yang mana membuka ruang untuk ramai antara kita ni mula tengok live orang lain. Kita keep nak compare. Compare. Dulu kita duduk kampung-kampung, dulu duduk kat taman. Jadi kita nak compare ni tak ramai sangat kita nak compare dengan anak Kak Leha, anak Kak Jah, anak Kak Som kan. Kadang makcik-makcik ni datang rumah kita, anak kau SPM berapa anak kau belajar sekolah kat mana kan. Comparison tu berlaku within kita punya radius saja ataupun balik kampung dengan sepupu kan. Tapi sekarang ni bukan hanya mereka, tapi dia dah tak ada limitation comparison tu berlaku. Kadang dengan orang yang kita tak pernah kenal pun. Tak tahu pun diorang ni datang daripada keluarga mana. Betul. Tak tahu diorang ni apa kelulusan apa. Jadi bila membuka ruang, social media tu membuka ruang untuk kita compare dengan lebih ramai orang. Jadi menyebabkan kita mula overthinking sebab apa tahu? Sebab kita rasa we are not good enough. Betul. Especially mak-mak. Betul. Tengok selebriti tu, walaupun dia ada anak-anak, dia boleh jaga penampilan, dia ada duit banyak, dia boleh bahagiakan suami, dia boleh bercuti. Kan? Jadi dia rasa macam loser. Seorang mak tu rasa macam loser. They are not good enough. Dia rasa macam dia ni teruk dan akhirnya dia blame diri sendiri dan overthinking. Itu permulaannya begitulah. Kalau macam Dai sendiri pernah tak melalui fasa overthinking macam masa student dulu ke ataupun even sekarang lagi-lagi jadi public figure ni kan ataupun masa finalist dulu, masa join program Dai tu semua pernah tak rasa melalui fasa overthinking yang eksesif? Okey. Saya kalau lah kat podcast saya kata saya tak pernah lalu overthinking, saya malaikat akan turun bersalam dengan saya. Sebab ini bukan manusia, ini malaikat ni kan. Pastinya ada dan sampai hari ni pun akan ada beberapa fasa-fasa yang overthinking tu berlaku. Antaranya saya realise ni masa saya kat universiti sebab masa tu saya tengah belajar psikologi. Jadi saya tak tahu apa definisi overthinking ni dengan yang sebenar in reality. Sebab setiap kali saya buka social media, tutup je saya serabut. Saya buka social media, saya tengok kawan-kawannya, saya sendiri sakit hati. Buka-buka je, kenapa aku rasa macam mood dah tak ada lah. Sebab di social media tu kita follow orang. Lagi-lagi orang tu kawan-kawan kita. Bila Dai belajar? 2012 masuk universiti. Masa tu dah memang social media. Dah ada lah. Tengah ada, baru cuma tak laju lagi lah macam sekarang kan. Jadi bila saya scroll tengok kawan-kawan saya kan masuk pergi belajar kat luar negara, ada yang fast track master, ada yang dapat kerja bagus-bagus. Jadi bila saya tengok dia kan, ya Allah, kenapa hidup aku macam tak best saya rasa hidup tak best sebabkan saya tengok live orang lain. Hakikatnya sebenarnya ni saya nak share dengan Kak Nurul, Kak Aisyah kan. Allah sebut dalam Al-Quran, bila Allah letakkan comparison, Allah letakkan aku jadikan siang dan malam, aku jadikan lelaki dan perempuan, kan, langit dan bumi. Tapi bila Allah sebut aku kekayaan, Allah pair kan sepatutnya dengan apa? Kemiskinan, betul tak? Kaya miskin lah kan. Tapi tidak. Pair dia, pasangan kaya adalah kecukupan. Kenapa bukan kemiskinan? Kerana hakikatnya kehidupan kita ni tak kurang pun. Hakikat hidup kita ni memang sentiasa cukup. Tapi kenapa tak cukup? Sebab kita tengok rezeki orang lain. Kenapa tak cukup? Sebab kita tengok apa yang orang lain ada. Sebenarnya kita, apa yang ada dalam hidup kita sekarang ni, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, harta kita, kesihatan kita, yang ada sekarang di depan mata, inilah yang terbaik untuk kita. Dan telah ada kecukupan dah. Tapi kita yang ignore sebab kita masih melihat rezeki dan kecukupan orang lain. Bukan kecukupan kita. Kita nak lebih. Kita nak lebih. Tapi kalau pun sama dengan sama level dengan orang. Ya, betul. Tak sama, lepas tu dah sama pun tak rasa tak cukup. Selalu rasa tak cukup lah apa yang ada dengan kita sekarang. Betul. Kan? Sebab hakikatnya yang kita compare tu dengan social media. Betul. Social media ni orang boleh fake around. Orang boleh berlakon. Alah, kita pun tak gambar. Kak Aisyah, Kak Nurul, kita tak gambar. Bukan sekali snap. Kita tak gambar at least 12. Itu 12 pertama kali. Pertama kali. Okey, itu fasa pertama. Kita ada saringan yang kedua. Saringan kedua memilih mana gambar yang paling on point. Lepas tu kita filter pula. Kita letak pula apa benda lah, warna-warna apa semua. Lepas tu upload. Kita gambar pun kita pilih.
Kita nak pilih tunjuk yang mana. Apatah lagi juzuk-juzuk dalam kehidupan kita. Lepas tu kita pula tengok orang lain paparkan benda yang best. Kita tak nampak benda yang tak best berlaku dalam hidup dia. Dan itu tidak ditunjukkan. So seems like manusia yang kita tengah follow tu sangat perfect. Ada orang yang Allah bagi lebih sikit dekat duit, tapi kurang sikit dekat anak-anak. Allah bagi kadang lebih anak-anak. Orang dia bagi kurang sikit dekat part mungkin rezeki, harta. So tak ada orang dapat semua. Ada benda yang dia dapat lebih, ada benda yang kurang sikit. Dan itulah kecukupan yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebenarnya. So nothing perfect lah. Overthinking ni dia berpunca daripada perasaan dia nak perfect dalam banyak benda. Dia tak nak ada flaw. Dia tak nak ada kekurangan. Dia tak nak orang, dia nak semua orang suka dia. So bila dia nak semua orang suka dia, dia akan appear perfect. Oh, dengan orang ni dia akan jadi macam ni, orang macam ni dia akan berubah karakter sebab dia nak memuaskan hati semua orang. Sebab itulah kita takkan boleh puas hati semua orang, takkan boleh buat semua orang suka kita. Jadi manusia. Hari ni kenapa orang overthinking? Sebab manusia mula tidak menjadi manusia. Dia tak menjadi manusia. Apa definisi manusia? Buat kesilapan, ada lupa, ada kekurangan, dan ketidaksempurnaan inilah yang menjadikan manusia ni sempurna sebagai satu manusia. Jadi manusia, kalau tersalah cakap tak apa, kan? Terlupa intro tak apa, tertukar nama orang ni, mana satu Aisyah, mana satu Nurul, tak apa, kan? Jadi so itulah manusia, kan? Kita jadi manusia. Dan bila kita jadi real, waktu itulah ada fulfillment dan overthinking tu akan berkurang. Kita menyantuni kekurangan dalam hidup. Itu rahsia dalam menguruskan overthinking sebenarnya. It's okay kalau kita kadang tak dapat nak sentiasa berada dalam kadang tadi ada yang call saya dekat radio kan. Dia kata, saya rasa saya bukan mak yang baik. Kata, kenapa ni? Sebab anak-anak saya kan, bila anak saya cerita masalah je, saya macam terus marah dia. Kita kan, anak-anak kita kan jenis macam ni. Masa mood aku tak okey lah kau datang. Cubalah datang mood tengah okey kan. Masa tu lah kau dah buat kelakar lah, kau nak buat hal lah. Masa tu lah cuba mak tengah tenang kau buat kan. Jadi masa tu dia rasa macam dia bukan ibu yang baik. Somehow kita kena akui yang kita ada hari kita okey, ada hari kita tak okey, ada hari kita penat, ada hari kita semangat kan. Betul. So dengan mengakui bahawa ada kekurangan dalam hidup kita ni perlu untuk kita santuni, kita akan mula menjadi manusia dan boleh menguruskan overthinking tu dengan baik. Kata macam. So it's okay kalau nak tanya soalan yang tak ada dalam skrip pun tak apa. Kan? Kan kita ni dia cemas. Dekat overthinking dia cemas. Cuma kan kalau saya boleh backtrack sikit kan, tadi dekat Dai cakap masa student, Dai adalah rasa overthinking kan, sebab tengok compare dengan kawan-kawan pergi belajar ke overseas semua tu, yang mungkin yalah fast track masters ke. Macam mana waktu tu sendiri Dai overcome ataupun control perasaan overthinking tu? Saya pun tak tahu dulu nak buat macam mana. So saya melayan perasaan, pergi kat tingkap, buka lagu-lagu galau kan, melayan perasaan. Makin teruk saya. Kenapa makin teruk makin tak okey emosi saya. Somehow rupanya solution ni sangat mudah. Saya macam kenapalah aku tak buat dari bawah. Tapi sebenarnya ni yang saya nak beritahu jawapan dia ni, dia memang senang. Tapi kita susah nak buat. Apa tu? Tutup social media. Kan? Tapi tak, kita sekarang ni memang bergantung 100% dengan social media. Sebabnya kita nak pergi makan pun kita cari social media. Nak pergi mana? Nak makan apa? Betul. Semua kita bergantung harap 100%. Betul. So, apa solution dia? Sekarang ni, sebab kadang kita punya assignment ataupun kita punya kerja kita, contohlah saya buat konten hari ni kan, saya kena buka social media. Macam mana nak buat konten tapi tak buka social media? Betul. So somehow saya gunakan social media sebagai platform marketing. Ada orang yang meniaga dan sebagainya kan. Macam mana Dai macam tak realistik lah Dai nak tutup social media. Social media ni maksud saya kita tutup tu, masa at that time, tutup maksud saya ni adalah bila kita hanya buka bila perlu. Masalah kita adalah tak perlu pun kita buka. Betul. Bila jadi 5 minit ke 10 minit. Ke 10 minit jadi 30 minit. 30 minit jadi sejam. Jadi kadang-kadang sampai solat pun jadi lewat. Maghrib dan isyak sempat. Okey ni mungkin betul duduk kat sejadah tu kan. Tunggu sampai isyak kan. So sibuk dengan kehidupan orang lain. Especially sekarang ada thread. Betul. Kan? Membaca pula. Dulu tengok gambar, sekarang ni membaca pula. Cerita orang. Semua cerita positif ke negatif ke, yang positif tu okey lah kan. So tapi yang negatif tu kita pula jadi macam overthinking. Macam what if
kita pula dalam situasi tu. Kalau terjadi kat kita macam mana? mana? Itu yang risau. Betul. Kita pula apply pula kehidupan orang dekat kehidupan kita. Itu yang takut So, kadang-kadang saya rasa macam tu tak tahu betul ke tak. Mungkin dia pun reka je untuk engagement. Betul. Sekarang engagement kat thread tinggi sekarang ni kan. Sangat-sangat tinggi. Dan di thread tu memang siapa yang appear sebagai yang sangat serius, sangat corporate, dia tidak akan dapat engagement sangat. Lepas tu brand-brand besar kan dekat Malaysia, dia punya admin semua jenis pecah punya kan. Baru dapat tarik orang kan. Memang itu culture di situ kan. Jadi satu part lah kadang bila kita buka social media ni dan kita tengok dan baca cerita orang kan. Kita baca cerita orang, kadang ada cerita baik, ada kisah-kisah yang baik yang kita boleh teladani, tak dinafikan. Tapi ada juga cerita-cerita yang akan memberi kesan dalam hidup kita. Kita terbawa-bawa kan. Abang jangan jadi macam yang kes tu Abang jangan jaga saya memang akan perhatikan abang Suami dia macam, aku buat apa ni tiba-tiba ni. Tak lah, ada lelaki tu. Lelaki semua sama. Tiba-tiba pula kan lelaki jadi macam tu kan. Jadi satu part yang saya nak kongsikan bila kita gunakan social media adalah kita kena tahu barrier di antara dunia reality dengan dunia dalam skrin. Bila barrier tu tiada, bila barrier tu dah musnah, maka kita akan mula untuk campurkan apa yang berlaku dalam reality dan juga yang ada kita tengok dalam skrin. So somehow akan bercampur antara live kita dengan live orang lain. Barrier tu macam mana dah nak bagi kuat? Macam mana barrier tu kita nak bagi kukuh supaya walaupun kita dengar cerita orang, dia tidak memberi kesan dan bekas banyak sangat dalam hidup kita. Okay, macam mana? Contoh, macam saya kan ada sesi khas dekat TV, dekat radio dengan masalah orang kan. Jadi macam mana barrier tu? Mula-mula memang saya pun ada masalah juga kat situ. Sebab apa tahu? Kerana kita termenung, kenapalah suami dia buat macam tu? Kenapalah isteri buat macam tu? Dan saya akan mula jadi macam emosi tak stabil tau. Okey, antara barriernya adalah, yang nak tebalkan barrier tu adalah dengan kita tahu bahawa kalau ujian tu datang dalam hidup kita, ujian tu datang dalam keadaan kita layak untuk terima ujian tersebut. Kadang kita tengok ujian orang lain, jadi kita takut, ya Allah kalau aku kena macam mana kalau aku kat tempat dia macam mana Jangan risau. Allah telah jamin dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau engkau tak layak diuji, aku tak akan uji kau. Takut Engkau hanya akan dapat ujian dan engkau telah pun layak diuji. Dan bila engkau diuji tu, aku uji sesuai dengan kemampuan kau. Bukan sesuai dengan kemampuan jiran kau. Bukan sesuai dengan kemampuan orang lain. Kemampuan kau. Jadi bila kita rasa macam tu, somehow kita akan terbujuk. Okey, kalau ada ujian datang, sesuai dengan aku. Kalau perkara tu datang, maknanya aku dah bersedia untuk hadap. Itu cara Allah memberikan kasih sayang dan rahmat melalui ujian, dengan Allah bagi sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Macam mana Dai nak pujuk hati cakap ni ujian ni adalah sesuai mengikut kita punya kemampuan, kesesuaian kita. Sebab saya rasa macam setiap orang mestilah ada ujian lain-lain kan. Betul. Kalau saya sendiri pun katalah ujian anak saya tak sihat contohnya, bagi saya ujian tu sangat besar. Tapi macam ni kita sendiri nak pujuk hati macam Dai cakap, oh tak apa ni sesuai dengan kemampuan aku. Tapi macam mana nak hadapi tu? Sebab kalau tidak kita akan keep on overthinking lah. Betul kan? Aku ni boleh sihat ke? Mungkin bila-bila masa Allah boleh tarik nyawa dia. Macam tu kan? Macam mana? Ada satu konsep bila kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jamin kita pasti akan diuji. Cuma ujian kita ni wajahnya berbeza-beza. Ada diuji dengan kekurangan harta, ada diuji dengan kesihatan, ada diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan diri sendiri, ada diuji dengan hubungan. Jadi ni semua ujian-ujian ni telah pun dilalui oleh para nabi dan rasul dulu. Just name it, ujian apa? Semua telah dilalui oleh para nabi dan rasul dulu. Okay, kita cerita pasal macam mana nak pujuk hati kita ni supaya kita ni bila diuji kita ada kekuatan itu. Bila Allah sebut tentang ujian, Allah bagi solution bagi ujian tersebut. Allah kata berilah khabar gembira bagi mereka yang boleh bersabar atas ujian aku. Siapakah orang yang boleh bersabar itu? Adalah apabila dia diuji, dia boleh sebut ayat ni yang kita biasa sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah khabar gembira kepada mereka ini yang bila dia diuji, dia bersabar dengan berkata perkataan itu, kalimah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni selalunya kita sebut bila kita dengar orang meninggal tak? Apa maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maksudnya adalah daripada Allah kita datang, daripada Allah kita kembali. Ada mesej dalam ayat tu. Mesejnya apa? Nak bagi tahu bahawa we own nothing.
Apa yang ada dalam diri kita ni datang daripada Allah. Dan anytime Allah boleh ambil semula. Bukan kita punya. Anak kita, harta kita, suami kita, isteri kita, kesihatan kita, bahkan diri kita pun bukan kita punya. Sampai masa kita perlu pulangkan semula. So bila kita tahu apa yang ada dengan genggaman kita ni adalah pinjaman Allah, anak kita overthinking ni salah satu ialah dia takut kehilangan. Dia takut macam sesuatu tu pergi daripada hidup dia. Tapi bila dia yakin bahawa tak ada satu pun aku punya, dia tahu sampai masa dia kena genggam dan tahu bila dia kena melepaskan genggaman itu. Move on. Kenapa orang susah nak move on? Sebab dia rasa ini aku punya. I own this thing. I own this person. Tapi somehow bila dia tahu yang sebenarnya kita tak memiliki apa pun dalam hidup ni. Dia sentiasa akui bahawa diri dia ni milik Allah. Apa yang ada milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dia boleh melepaskan. Dan bila dia boleh melepaskan, dia akan kurangkan overthinking yang berlaku dalam hidup dia. So kita kena set our mind right dululah. Betul. Tapi Daim, macam mana kita nak uruskan rasa macam kehilangan tu? Semua orang tak nak macam okay, kita bersedia untuk kehilangan A atau B atau C. Tapi macam kita nak uruskan rasa kehilangan tu. Macam kita kena standby A kalau kita kehilangan B. Adakah itu adalah satu penyelesaian untuk kita menghadapi kehilangan? Oh, okay. Sebabkan dia relate lah. Orang overthinking sebab dia takut kehilangan. So macam mana nak standby dengan kehilangan? Overthinking ni dia berlaku dalam fikiran dan dia tak buat apa-apa tindakan. Maka overthinking akan makin tinggi. Overthinking akan kurang bila kita buat action. So antara action yang kita boleh buat, kalau kita tahu, maknanya dalam hidup kita ni kita kena bersedia dengan kehilangan-kehilangan yang banyak. Exactly. Is ada kita kehilangan orang atau orang tu akan kehilangan kita. Betul. Kan? So macam mana persiapan kehilangan dan macam mana kita nak lalui fasa tu? Takutlah menghadapi saat kehilangan tu lah macam mana. Saya pun tak tahu macam mana nak uruskan nanti. Saya kan, bila sentuh bab kehilangan kan, ini adalah satu topik yang saya sendiri takut nak cerita. Sebab hanya orang yang rasai kehilangan saja yang tahu rasa tu macam mana. Kalau lah orang kata kat kita, alah tak apalah, yang pergi-pergilah, kita akan teruskan kehidupan. Kita biasa dengar macam tu kan. Ataupun dia kata tak apa, patah hilang tumbuh berganti kan. Ataupun ada kalau hilang anak, ada anak-anak lain ke macam tu kan. Bagi pendapat saya personal, pendapat saya adalah orang yang boleh simply cakap macam tu adalah orang yang mungkin tak melalui kehilangan, tak hadapi kehilangan yang benar-benar kehilangan itu. Kerana satu kehilangan tu adalah satu benda yang sangat besar tau. Betul. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW, antara ujian besar Nabi adalah siri-siri kehilangan. Ramai orang yang Nabi sayang dalam hidup. Bermula dengan ayah Nabi. Lepas tu mak Nabi pula umur 6 tahun. Masa Nabi 8 tahun, datuk Nabi pula. Lepas tu bapa saudara Nabi Abu Talib. Lepas tu isteri Nabi pula yang disayangi ni. Dan juga Nabi ada 7 orang anak, 6 anak Nabi meninggal. Tinggal seorang. Dan waktu tu, ada sekali tu Nabi tengah kebumikan anak dia. Nama Ibrahim, nama anak Nabi, salah seorang. Anak lelaki. Ada seorang sahabat Nabi, nampak Nabi menangis. Menangis. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf nama sahabat tu. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau pun nangis? Sebab ni kan Nabi, ni Rasul, ini Sayyidul Rasul kot. Ini memang penghulu segala Nabi kot. Menangis, anak meninggal. Takkanlah. Sebab kita rasa menangis tu tanda macam orang tu tak kuat, tak berdamai dengan takdir, tak boleh terima kenyataan. Betul tak kan? reda. Tak reda, tak beriman dengan qadar macam tu kan. Ni kan dari Allah dah tentukan. Nabi nangis tau. Masa kubumikan anak Nabi. Menangis. Dan bila ditanya, wahai Rasulullah, engkau pun nangis? Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, hati ini sedih. Mata ini menangis. Tetapi mulut ini takkan berkata-kata sesuatu selain daripada apa yang Allah redha. Maknanya Nabi nak sampai kepada kita, perasaan tu dia bukan sesuatu perkara yang dianggap dosa. Kita rasa sedih tu bukan dosa. Rasa kita takut tu bukan satu dosa. Rasa risau tu bukan satu dosa. Allah tak hukum perasaan kita. Yang Allah hukum adalah perbuatan kita atas perasaan kita tu. Contoh, ada orang dia rasa sedih, dia pergi cakar muka dia, dia hentuk kepala dia kat dinding. Itu dihukum. Perbuatan. Tapi perasaan tu tidak. Jadi untuk lalui kehilangan,
Pertama adalah kita kena akui perasaan itu. Memang aku sedih. Dan memang benda tu, perkara tu, perasaan tu, dia akan rasa selama-lamanya sebenarnya. Dia rasa tu akan selama-lamanya ada. Saya ingat lagi ada sekali tu seorang ibu kan, dia tanya saya, dia kata, "Dai, saya ada seorang anak special." Okay. Saya hari-hari marah dia. Sampai saya kata, "Kau ni menyusahkan aku lah. Aku nak kena ulang-alik rumah, ulang-alik hospital, urusan kau." Memang marah anak dia. Sampai few years, saya ingat umur anak dia mungkin dah 6 tahun macam tu, 5-6 tahun kan. Masih sakit lagi, special kan. Lepas tu ada satu malam tu, anak dia boleh cakap sikit kan. Anak dia cakap dengan mak dia. Anak lelaki, "Ibu, abang minta maaf. Ibu, terima kasih ibu sebab jaga abang." Dia sebut 2 tu je ulang. "Terima kasih ibu, minta maaf ibu. Terima kasih ibu, minta maaf ibu. Terima kasih ibu, minta maaf ibu." Esok anak dia meninggal. Allah. Saya pun tak boleh. Saya tak boleh. Dan dia call saya. "Dai, saya nak buat apa? Saya menyesal sangat kenapa saya marah anak saya hari ni. Anak saya dah tak ada dah. Macam mana saya nak berdamai dengan kehilangan anak saya ni? Saya rasa bersalah sangat sebab saya marah anak saya. Saya salahkan dia. Bukan salah dia. Dia pun tak minta lahir macam tu. Saya marah, saya hamun, saya maki dia. Dan apa yang dia ulang kat saya, terima kasih ibu, minta maaf ibu. Terima kasih ibu, minta maaf ibu." Waktu tu saya tak boleh nak tahan tau. Kat radio saya tak boleh nak tahan. Boleh tak saya cakap macam ni? "Sabarlah kak." Boleh tak saya cakap, "Tak apalah kak, yang pergi-pergilah." Mana boleh saya sebut macam tu? Sebab itu perasaan manusiawi. Betul. Masa itulah kita realise kehilangan sesuatu dalam kehidupan kita, rasa tu takkan boleh diganti semula. Betul. Dan itulah proses untuk Allah mengajar kita bahawa dalam hidup kita ni sebenarnya kita tak pernah pun kehilangan sebenarnya. Tak pernah kehilangan. Maksudnya Dai, kita tak pernah kehilangan pun. Kehilangan tu adalah untuk sesuatu yang kita miliki. Baru kita akan kehilangan. Anak bukan milik kita. Kita bukan kehilangan. Kita hanya pulangkan. Dan good newsnya adalah kita akan jumpa balik dengan anak kita tu. Sebab ini bukan satu-satunya alam yang kita duduk. Kita akan berpindah pada alam seterusnya. Di alam barzah, ada alam akhirat. Di situ kita akan bertemu balik dengan anak kita. Dan pesan saya pada ibu tu kan, saya cakap kat dia, "Kak, akak sedih, rasa bersalah, rasa kecewa, itu perasaan valid. Cuma akak jangan lama sangat kak. Akak kena usaha sungguh-sungguh jadi ibu yang baik, isteri yang baik, hamba yang baik, supaya akak boleh jumpa balik anak yang tengah tunggu akak kat pintu syurga tu." So itulah kekuatan bagi seorang ibu yang mungkin dia lalui kehilangan. Dia bangkit baliklah hidup sebabkan anak-anak. Bukan hanya anak-anak dekat dunia, dan juga anak-anak dia yang sedang menunggu dekat pintu syurga. Kan biasa kita dengar kadang jumpa mak-mak kan, "Anak berapa?" "Anak 5. 3 dekat syurga. 2 dekat dunia." Kan kita biasa dengar sebut yang sebabkan keguguran ke kan, meninggal sebagainya. Sebab dia tahu tu anak-anak dia yang tengah tunggu dia. Kekuatan ibu kan ada pada anak tu. Kan sebab tu kenapa Siti Hajar ketika Nabi Ismail menangis, lapar, tak cukup makanan kan, nak susu, Siti Hajar boleh ulang alik Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Ni dia pun tak cukup makan. Suami pun tak ada kat sisi. Tapi macam mana boleh berjalan, berlari Safa Marwah di saat tak ada manusia pun kat situ? Kerana seorang ibu kekuatan dia ada pada anak dia. Jadi kalau nak bangkit semula dalam kehidupan, rasa macam overthinking, rasa lemah, anak boleh jadi penguat untuk kita bangkit semula dalam kehidupan. Rasa down kan, tak boleh ni, aku kena kuat balik. Kita akan bangkit semula. Itu memang ada button khas yang Allah bagi pada seorang ibu. Ibulah. Macam mana button khas Allah bagi pada seorang anak lelaki terhadap ibu dia. Anak lelaki bila dia down, tapi kalau dia tengok mak dia menangis, dia akan cari ibu dia. Anak perempuan tak Ada juga. Ada juga. Tapi Allah bagi special tu dekat seorang anak lelaki kat situ. Anak wanita, anak perempuan bila dia jadi ibu, kekuatan dia daripada anak dia. So Allah bagi tu adil lah. Jadi cari button gitu tu yang akan menguatkan kita untuk bangkit semula dalam hidup kita. Dari situ saya belajar untuk menghargai semua orang yang sekeliling kita. Betul. Kehilangan boleh jadi satu rahmat tau.
Sebelum ni kita macam take for granted je orang lain hidup kita. Kan? Lain pun ala kadar je kan. Sebab kita rasa dia akan ada dengan kita sentiasa. Betul. Tapi somehow kita dengan kehilangan tu, walaupun dia hilang dan menyakitkan, dia akan mengubah kita tau. Mengubah kita jadi lebih hargai orang depan mata kita. Kita akan lebih ada dengan dia bila diperlukan. Kita akan lebih concern tentang orang-orang yang ada dekat sekeliling kita. Exactly. So, kita tahu kalau once dia dah tak ada lah. Memang tak ada. Dah selesai. Allah. Kita tengok masalah orang kehilangan, jadi automatik kita balik rasa nak menghargai keseluruhan keluarga kita yang depan mata. Sebenarnya Kak Nurul 2 hari lepas anak buah dia baru meninggal. 7 bulan. 7 bulan. Anak pada adik Kak Nurul lah. Walaupun macam dengan saya macam kita sebab dia you dah ada masalah kesihatan sejak lahir. So dia lama di hospital. So kita sempat dengan dia dekat rumah hanya sebulan lah. Tapi walaupun sebulan, walaupun bukan anak kita, anak adik-beradik kita, tapi kita punya rasa kehilangan tu, ya Allah. Yelah, walaupun dah 2 hari, masih lagi melekat lah. Saya balik rumah terus rasa macam kita nak dakap anak-anak kita, suami kita, sebab kita rasa macam bila-bila masa pun saya akan kehilangan diorang. Betul. Jadi saya lebih menghargai lah orang di sekeliling saya. Nabi selepas kehilangan isteri Nabi Siti Khadijah, walaupun Nabi dah berkahwin, Nabi tetap ingat Siti Khadijah. Sampai tahap Nabi nampak Nabi ada macam makanan yang sedap-sedap kan, Nabi bagi tu kat isteri baginda, yang ni bagi dekat kawan Khadijah. Dan Nabi akan jumpa kawan-kawan Khadijah ni bagi hadiah. Kenapa? Sebab kerinduan Nabi pada Siti Khadijah. Dapat jumpa kawan-kawan dia pun jadilah. Dapat jumpa best friend Khadijah pun jadilah. Kerana kerinduan Nabi itu kepada seseorang yang Nabi sayang tapi telah pun pergi meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya perasaan itu akan kekal sampailah kita mati. Rasa itu, kerinduan itu akan kekal, dia tak akan hilang pun sebenarnya. Cuma Allah nak kita belajar melalui kehilangan tu kita jadi apa? Jadi orang yang lebih baik, lebih menghargai, ataupun orang yang rebel dengan Tuhan. Pilihan tu ada kat kita. Betul. Jadi kita pun dapat juga tips daripada Dai. Lepas ni kalau kita rasa kehilangan, kita dekati dengan orang yang terdekat dengan si mati. Betul, itu antara sunnahnya. Contoh kan, mak kita meninggal. Apa cara untuk kita ni nak berbakti pada mak? Mak dah meninggal ni. Antara sunnahnya adalah pergi cari kawan-kawan baik mak. Best friend mak. Ya, kalau mak hidup lagi, mak akan duduk dengan dia, sembang dengan dia kan. Selalu up status dengan dia. Ya, WhatsApp dengan kan. Jumpa yang tu. Itu sunnah dia. Dengan berbuat baik kepada kawan-kawan mak, kita sebenarnya sedang berbuat pada mak. Ayah meninggal. Cari kawan-kawan ayah yang baik-baik, kawan-kawan rapat-rapat ayah ni, best friend ayah ni kan, yang kedai kopi pun jumpa ayah. Jumpa kawan-kawan ayah tu. Ni saya anak Salim. Oh, arwah Salim. Ni ada sikit dah makan, ada goreng pisang sikit. Ni ada ni si anak dia. Doakanlah ayah saya. Sebab ni kawan-kawan baik. Ayah akan bergembira kerana kita menyantuni kawan-kawan baik dia. Itu antara sunnah dia. Alhamdulillah kita dapat sesuatu yang saya rasa macam lega lah. So kita dah tahu dah nak buat apa. So macam mana saya nak mengatasi masalah kebersihan saya. Masalah rasa kehilangan tadi, nak uruskan, macam mana nak uruskan kehilangan tu. So kita dekat dengan orang-orang yang tanah rapat. So setiap kali kalau saya pun sendiri, kalau ada orang meninggal, memang saya akan balik overthinking. Saya memang kalau ada orang meninggal ke apa-apa, siapa-siapalah, cuba nak pergi melawat, menziarah supaya kita dapat mengisafi lah kematian ni kan. Tapi mesti balik tu jadi kadang-kadang mengisafi kematian tapi jadi cerita lain pula, jadi overthinking pula. Kalau aku pula dia apply pula dalam kehidupan kita. Esok pula kita pula yang tak ada. Adakah kita sebagai ni hamba Allah ni bersedia ataupun what if kalau anak kita ke keluarga ke dan sebagainya kan. Saya pun tahu macam di manakah iman kita masa menghadapi ujian macam tu. Ya, ada terus overthinking overthinking yang terlebih-lebih. Memang ada kaedah untuk kita nak uruskan. Memang sebenarnya perasaan itu perasaan yang kita perlu ada tau. Antara tempat yang ulama-ulama pesan kat kita untuk kita pergi, antaranya hospital, rumah-rumah sakit. Kenapa?
supaya kita pergi rumah sakit tengok orang-orang sakit. Bila tengok orang-orang sakit ni akan timbul rasa keinsafan tu. Hari ni aku sihat, tapi belum tentu lagi esok aku sihat lagi. Pergi ke tanah-tanah perkuburan, tengok orang meninggal. Kita akan tengok aku ni masih ada peluang lagi nak istighfar. Aku ada peluang lagi nak qada solat aku, qada puasa aku. Aku ada peluang lagi aku nak bertaubat. Jadi perasaan itu sebenarnya valid, bagus. Overthinking lah ni, kalau kau mati esok macam mana. Okey, cuma bila kita ni dalam psikologi tu dipanggil rumination. Rumination ni adalah repetitive intrusive thought. Benda yang berulang-ulang dalam kepala kita dan tak ada solution. Pusing benda yang sama. Jadi dalam kaedah psikologi, untuk kita menguruskan rumination ni, dia datang dengan action. Contoh tadi kan, kita fikir pasal, kalau aku esok-esok aku meninggal macam mana kan. Jadi apa solution dia? Solutionnya adalah kita perbaiki ibadah kita. Nanti kalau aku sakit macam mana, cepat-cepat settlekan hutang kita dengan kawan-kawan kita. Dengan ada action, mengurangkan overthinking. Dengan kita ada buat solution, buat tindakan, dia memang akan menguruskan kita punya rumination tu. Masalah kita adalah kita hanya fikir. Nanti kalau aku kehilangan anak-anak macam mana? Perasaan itu kita perlu selitkan action. Apa kena buat? Kita spend lah time dengan anak-anak. Kita sibuk lagi dengan handphone. Dengan WhatsApp group yang tak pernah habis ni. Kan? Diorang boleh tunggu ni WhatsApp group ni boleh tunggu. Tapi childhood anak ni tak boleh tunggu. Dia akan membesar. Itu yang jadi macam, kau dah besar dah. Aku rasa macam semalam aku lahirkan kau. Kenapa? Sebab kita distracted dengan banyak benda. Rush dengan banyak benda sangat. So bila rasa kehilangan itu, dia perlu datang dengan action. Jomlah mak bawa kau pergi playground contoh kan. Kan selalu kita bagi handphone, bagi gadget. Kau tengok je lah. Mak dah subscribe dah benda ni. Kau tengok je lah kan. Mak ada banyak kerja nak kena buat ni. Selesai tak masalah? Tak selesai. Sebab yang anak perlu ni, dia adalah sentuhan kasih sayang. So bila kita spend time lebih dengan anak, dia akan meredakan. Sebab kita ada dengan anak, kita appreciate anak. Macam itulah. Action itu akan mengurangkan overthinking. Itulah nak buat, kita tahu kan, kadang-kadang nak buat tu, macam anak saya sendiri pun, kalau saya main telefon, sama tu dia mama, dia rampas je telefon saya. Macam depan bahasa mama. Dia 2 tahun lebih, tapi dia terus sorok phone saya. Sekarang dia kalau saya tak respon, ataupun kadang-kadang saya tengah kerja saya kerja kan, dia tarik, dia ambil lah phone. Betul. Tapi kadang-kadang bila dah buat macam tu, baru kita tersedar macam, patut, sekejap je pun kalau kita nak attend kepada request dia kan. Kadang masa tidur tu kan, mesti kita macam, dah tidur dah, yalah, kesian lah, kenapa aku tak layan dia tadi. ada sekarang kes di sekolah kan, sekolah remaja, sekolah ni, diorang ada masalah, diorang tak cerita kat mak ayah tau. Betul. Dan tak cerita. So bila kita tengok apa punca, apa faktor risiko menyebabkan diorang tak cerita dengan mak ayah. Kadang mak ayah mengadu, kenapa anak saya ni tak bercerita masalah dengan saya, dia kena bully ke, dia kena buat apa, kenapa tak cerita, kenapa cerita kat kawan-kawan saya, mak dia, saya ayah dia. Ni pesan untuk saya sebagai parents juga kan. Sebenarnya anak pernah cuba, cuma kita yang lupa. Dulu anak kita pernah datang tunjuk drawing dia. Ibu-ibu, cantik tak drawing abang ni? Cantik tak drawing kakak ni? Kau pergilah tunjuk dekat abah kau. Mak ada kerja banyak lah. Anak memang akan pergi. Anak akan pergi. Tapi dia akan ingat. Bila dia dah remaja, emosi dia dah dewasa dan matang, dia tak pergi kat kita sebab dia ingat, dulu mak aku pernah reject aku. No more. Aku pergi pada orang yang tak reject aku. Dekat kawan-kawan aku yang sentiasa terima aku. Padahal kita macam, lah masa kecil kot, dia ingat sampai dia remaja, sampai dia besar. Dia akan affect emotionally lah. Yes, kadang kan anak-anak kita kan, sampai dia ambil muka kita ni, suruh tengok dia. Sebab kita dengan handphone kan, betul tak? Sebenarnya itu momen yang dia akan ingat bila dia besar nanti. So you pernah ignore I dulu mak. You pernah ignore kakak dulu. So benda tu memberi bekas dan kesan. Jadi dengan perasaan itu, sebab apa tau? Sebab kita macam kita rush banyak benda tau. Overthinking ni salah satu punca dia, kita rush banyak benda. Kita nak buat banyak benda dalam satu masa. Somehow betul, sisters ini memang multitasking. Itu memang Allah bagi kelebihan kat situ. Tapi kita kena tahu yang rush banyak benda, dia akan menyebabkan kita hilang nikmat dalam kehidupan. Betul. Kita tak ada fulfillment tu. Rush macam ni lah.
Makan durian, contohlah durian blackthorn lah, itulah kan, makan blackthorn ataupun musang king kan, yang paling mahal kan. So beza tak kalau kita makan rush? You ada 2 minit je nak habiskan durian. Rush makan. Dengan take your time, you enjoy lah, feel lah. So menikmati, relax kejap kan, makan lagi. Kenikmatan tu ada. Dua-dua selesai makan durian. Tapi yang take your time tu, itu lebih menikmati durian dia. Semua orang ada anak. Tapi ada orang yang dia sekadar ada anak, ada orang yang dia menikmati momen dia dengan anak membesar. Anak akan tetap membesar. Betul. Kerja kita akan semakin banyak. Tak habis-habis. Dan tak habis-habis. Tak adalah pula kalau kita rushing pada waktu tu, kerja kita esok dah tak ada. Ada masa je. tetap ada kan. Ada je. Tapi fulfillment tu yang kita nak. Hari ni kita kurang fulfillment. Betul. Kan? Dan kita jadikan handphone kita ni, social media ni, distraction untuk kita rush lah. Distract kejap lah. Tapi sebenarnya, dia tak selesaikan masalah kita handphone ni. Sebab apa tahu? Sebab kalau Kak Aisyah, Kak Nurul kan pernah baca buku kan. Contoh kita baca buku. Baca buku setengah jam. Dengan tengok handphone setengah jam. Perasan tak bila kita tutup handphone, kita rasa macam kosong tau. Betul. Tengok balik lah. Betul. Tak Kan? Itu yang tak cukup-cukup, tak habis-habis. tak habis scroll. Malam kan. Sebab kosong. Okay lah sebelum tidur lah kita tengok lagi jap apa jadi kat dunia ni kan. Lepas tu kita jenis pegang je dah sejam. Ya. Jenis pegang je dah sejam kan. Kalau almost 10 minit. So bila kita tutup, okay lah tidur lah pukul berapa dah, esok nak kerja. Kita rasa kosong tau. Ambil balik. Termenung. Ambil balik lah. Kenapa jadi macam tu? Kerana ni dalam ilmu psikologi, ketika kita tengok handphone, social media, scrolling semua ni, dia akan ada dopamine spike. Bila dopamine spike tu, bila dia spike, maksudnya dia spike tu, dia naik tu bukan naturally dia naik. Begitu. Bila kita tutup je, dia akan berlaku dopamine crash. So bila dopamine crash, tu yang rasa kosong tu. So macam mana nak fulfill balik? Kenalah balik dengan handphone ni. Berbanding buku, perasan tak buku, setengah jam kita baca, we feel good tau. Dah tidur dah. Kan? Kenapa? Sebab buku ni dia bagi dopamine yang natural. Dia tak ada kesan dia tu seperti dekat handphone, screen, berbeza dengan buku. Jadi sebab itulah saya ingat kalau kita boleh selesaikan isu handphone kita ni, mindfulness, maksudnya kita pegang handphone, buka handphone bila perlu dan ada tujuan. Kita akan mengurangkan overthinking dan isu-isu emosi ni. Kita akan lebih jadi baran, jadi sensitif, jadi marah kat orang bila kita sangat terikat dan melekat. Ini sekarang ni handphone ni dah bawa masuk toilet. Tengok kat toilet lah, bosan lah. Kita ni takut. Kita takut bosan. Okay, ni saya cerita sini habis sini tau. Jangan cerita kat orang lain tau. Sebenarnya, bosan adalah cara untuk kita ni boleh recover balik kita punya emosi dan otak. Macam mana tu? Maksudnya? Tak faham. Bosan? Tak faham. Sebab kita dah lama kan tak bosan. Sebab kita ada handphone. Ya. Jadi tak bosan. Dulu, sebelum keadaan handphone, kan life kita macam banyak bosan. Sebab tak ada entertainment sangat, tak ada handphone sangat, tak ada gadget sangat. Dan perasan tak masa bosan tu lah, macam-macam permainan muncul. Yang kita buat sendiri. Macam-macam benda yang kita buat. Kerana bila otak ni bosan, otak akan generate idea baru. Yang batu seremban. Kondi. Penutup botol pun boleh. Dan kita seronoknya main. Bestnya main. Looking forward sangat untuk benda tu. Pukul 5 dah terpacak semua dekat padang. Kerana bosan itu sebenarnya boleh buatkan kita lebih terurus, emosi lebih baik. Belajarlah bosan hari ni. Kan kita bosan lah tengok handphone lah. Tak apa, kena bosan. Sebab dengan bosan boleh generate idea dan juga feel kita, emosi kita dengan lebih baik. Dan satu part lagi, sebenarnya itu pun dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi melihat kerosakan pada masyarakat Arab di Mekah ketika dahulu, apa Nabi buat? Nabi masuk ke Gua Hira. Nabi isolate diri dia dalam gua. Dan dari situlah Allah turunkan rahmat, Allah turunkan wahyu. Dan itulah juga yang kita boleh buat. Isolate diri kita. Kita ni duk me time. I kena me time. Tapi kalau me time dengan handphone tu bukan me time. Me time adalah without any distraction.
Kita sekarang ni dah lama dah tak duduk tanpa buat apa-apa. Kita duduk at least ada Netflix. Duduk at least ada handphone. Kita dah lama dah yang tak duduk tak buat apa-apa. Sebenarnya duduk tak buat apa-apa tu, dia akan membantu untuk menguruskan emosi kita balik. Cubalah try. Tak payah lama pun. Kadang 10 minit, tapi kita 10 minit, lamanya 10 minit. Habis handphone dah cari dah ni. Dah cari. Tengah masak pun patah balik ambil handphone kat depan. Apa cerita selebriti tu jadi apa kan? Apa jadi kat mahkamah kan? Anak nak cerita sibuk. Dah jatuhkan talak. Itu yang kita fikirkan masalah orang. Ya. Saya yakin lah. Yang ni memang saya berani sebut lah. Dalam 24 hours, kalaulah kita pegang handphone 24 hours tu, bukan 24 hours tu urusan kerja saja. Betul. Kadang-kadang ada benda-benda lain kan, sibuk benda-benda unnecessary, benda-benda yang tak perlu pun. Benda-benda yang lah video-video TikTok yang macam tak kalau kita cut down yang tu, kita buangkan yang tu, sebenarnya kita ada banyak masa dengan orang sekeliling kita. Saya tak nafi, memang ada orang kerja dekat handphone. Dan saya tak suruh dia orang tutup handphone kan. Tak apalah kau, biarlah kau tak ada handphone. Payah pula kan. Handphone perlu. Tapi sebenarnya yang kita cut down tu adalah benda yang unnecessary. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, tanda Allah bagi rahmat pada satu orang manusia adalah apabila dia tidak disibukkan dengan perkara yang bukan urusan dia. Banyak tak dalam hidup kita yang bukan urusan kita pun sebenarnya, tapi kita duk fikir. Kita duk sibuk, kita spend time. Sebenarnya yang tu yang kita kena cut down. Bila kita cut, kita buang, sebenarnya rupanya aku ada banyak masa sebenarnya nak sembang dengan isteri aku. Betul. Sebenarnya aku ada banyak masa nak main dengan anak-anak aku sebenarnya. Game semua kan. Saya tak tahulah, saya sebab dulu pernah saya memang addict dengan game kan. Tapi somehow sebenarnya bila kita cut down benda tu, kita ada banyak masa sebenarnya. Dan saya tak tahulah, mungkin sekadar kalau nak main game tu bukanlah satu dosa kan, tapi kalau dah hari-hari kau main, dah jatuh dosa pula kan. Dulu saya masuk competition tau main game. Oh, mama main game apa tu? Masa zaman tu suka main game apa? Dulu apa Dulu saya main Mobile Legends. Mobile Legends. Sekarang ni generasi anak kita Roblox. Roblox pula. Sampai masuk. Saya masuk competition tau. Oh ya Allah. E-sport lah masa tu. E-sport, masuk e-sport lah. Dan semua kumpulan saya semua dah sekolah. Saya yang paling tua sekali kan. Umur berapa masa tu? Masa tu saya dah da'i dah pun. Masuk TV kan. Tapi sebab main-main. Tapi somehow bila saya main lama-lama saya main, saya macam cuba cut. Sebab kita masih ada kesedaran tu kat belakang tu. Okay, kita cut. Bila cut rupanya ada banyak masa. Itulah. Macam mana kita nak suruh diorang cut daripada lebihkan masa dengan handphone dengan lebihkan masa dengan keluarga. Sentuhan kemanusiaan tu yang semakin kurang tau. Kasih sayang tu yang nak makin kurang. Memang di akhir zaman banyak kebencian berbanding kasih sayang dah. Jadi dengan ada kasih sayang dalam keluarga sama kita ni, sebenarnya dia boleh membantu untuk regulate balik emosi. Anak-anak ni, diorang ni dia nak masa. Dia menagih masa. Dia mahukan masa kita. Dia tak cakap, dia pun tak tahu nak cakap menagih masa tu macam mana kan. Cuma itulah sampai minta perhatian lah. Ya. Sampai ada satu cerita kan, dia tanya ayah dia, ayah gaji berapa sebulan? Kau pasal nak tanya pula gaji aku ni kan? Tak, nak tanya je. Gaji kalau gaji sebulan berapa ya? Kalau sehari ayah punya gaji berapa? Sehari gaji ayah dalam RM50 kan? Okay ya. Kau kenapa tanya? Tak, sebab kakak nak cari duit. Cukup RM50 kakak bagi kat ayah, boleh tak ayah ada dengan saya? Boleh tak hari tu kakak dengan ayah je? Tapi kakak cari duit tu. Kakak kumpul duit. Bila saya dengar cerita tu kan, sedihnya kan. Sebab anak dah mengemis masa lah dengan kita. Dia bukan mengemis duit, dia mengemis masa. Sampai nak bayar lah RM50 tu. Supaya ayah dah cuti lah ayah. Tak apa kakak bayar lah RM50 tu. Sampai macam tu sekali kan. So, bukan juga dengan anak je tau. Walaupun dengan mak ayah kita, Nai, kan ni call je, tak payah balik kampung pun. Tak payah pergi rumah mak kita pun. Kita rasa, mak kita dah tahu dah. Kita dah tahu je khabar mak kita. Kan? Padahal mak kita lebih macam, datanglah rumah kan. Tapi kita instead of datang rumah, telefon je lah. Dah call hari ni Hari ni dah call lagi, okey Dah tak ada hutang tak ada hutang Saya kan terkesan lah dengan satu kata-kata daripada seorang ulama. Dia kata, bila mak tanya khabar kita,
Itu tanda kita dah jadi anak deraka dah. Ya. So, kenapa lah? Sebab sepatutnya siapa yang kena tanya khabar? Kita lah sebagai anak Kita. kan. Saya kan kadang rush sana sini pergi camah apa semua kan. Kadang mak call. Kenapa mak? Sebab kalau mak call lagi emergency lah. Tak ada, kau dah lama tak call mak ni. Saya tu hari tu memang gagal lah saya. Memang gagal lah. Memang gagal lah aku. So esok sampai rumah. Kok mana pun cari masa pergi balik juga rumah. Jauh ke rumah Mak Dai kat mana? Tak jauh dalam. Tak jauh pun. Saya pun tak jauh. Macam satu taman lah. Sebelah Sebelah taman. Tapi disebabkan dah WhatsApp mak, tak payahlah singgah mak. Dah WhatsApp dah. Dah WhatsApp dah. Tu saya rasa macam, yelah sementara orang tu masih ada kan. Ruginya saya rasa macam tak singgah rumah dia sekejap. Padahal walaupun lalu je. Singgah pun tak mau sebab saya dah WhatsApp dah tadi. Saya dah transfer dah tadi sikit kan. Dah borak-borak sikit, buat lawak sikit. Dah saya sejuk nanti dia kan. Tak payah singgah. Ya, sentuhan tu. Sekarang anak-anak tahu tak dekat AI ni dia ada satu apps AI ni yang dia boleh dijadikan dia kawan. Maknanya dia boleh borak, boleh sembang apa semua. Sebab benda tu dia dah tak dapat dekat dunia realiti dah. Jadi dia jadikan AI tu sebagai sembang dia, borak kawan-kawan dia kan. So memang tetap kena jumpa. Kan? Salam. Sekejap pun tak apalah. Ni ada urusan ni memang yang kadang bawa goreng pisang kat mak kan, kadang bawa kek, a slice of cake pun jadilah seronok dia teman. Bawa rasa kan. Bawa rasa. Cubalah rasa ni yang viral ni kan. Dia seronok memang. Kita nak macam ni je. Kita nak mak kita cakap dengan Allah. Ya Allah, mudahkan urusan anak. mudahkan aku ya Allah. Murahkan rezeki anak aku ya Allah. Itu tak ada hijab antara dia dengan Allah ni. Doa dia tak ada hijab. Kita nak macam tu. Ya Allah, redolah. Kau peliharalah anak aku ya Allah. Macam saya jarang tau balik rumah. Bukan, yelah dekat. Sebab disebabkan dekat dia jadi jarang. Sampai kan pergi satu kedai ni kan. Lepas tu makan cekodok. Lepas tu cakap tak habis. Tinggal je lah. Lepas tu Amsyah cakap anak saya. Bawa balik. Atuk suka cekodok ni. Nanti kita bagi atuk. Sampai anak saya pun macam yang merimainkan kita. Singgahlah rumah atuk kejap. Singgahlah rumah nenek kejap. Sebab dekat kan. Kita ni fikir sebenarnya dekat. WhatsApp pun boleh. Macam mana nak hantar cekodok guna WhatsApp? Tak gambar je lah kan. Kak Aisyah, saya dapat tahu yang Kak Aisyah dulu datang daripada dunia corporate. So, tak adalah corporate sangat. Tadi saja je tampak. Saya tak adalah corporate sangat. Malu pula cakap macam urusan dengan ramai orang kan. Dalam industri undang-undang. Mesti banyak isu. Banyak kes, banyak benda yang serabutkan kepala otak semua kan. Masa tu, macam mana Kak Aisyah uruskan overthinking? Okay. Jawapan berjawapan 10 markah Macam mana ya? Masa tu at that time. Masa tu mungkin saya pun muda lagi. Tapi sebenarnya, to be honest, saya suka. Ada suka menjatuhkan hukuman. Sukalah macam busy. Kalau kita tak busy, macam kita rasa tak meaningful lah kerja kita tu kan. Tapi macam mana nak hadapi tu, selalunya saya memang, alhamdulillah sepanjang saya kerja, saya dapat semua bos yang okey. Sepanjang saya kerja, alhamdulillah lah. Jadi bos saya tu tak adalah orang kata ada orang tak ada rezeki nak dapat bos yang baik kan. Jadi balik pun terfikir-fikir pasal bos. Alhamdulillah saya bos okey. Jadi kalau kita ada masalah kerja ke nak overthinking pun, kita bagi tahu bos kita, insyaAllah benda tu settle lah. Kalau balik rumah tu tak adalah nak fikir-fikir lah. Balik siap ingat bos. Kita balik, bukan balik, keluar pintu office. Kalau boleh tak nak ingat bos kan. Kita dah selesaikan benda tu kat office kan. Jadi esok tu dah benda yang baru lah. Benda yang baru. Tapi masalah kerja tu mestilah ada kan. Tetap semua ada. Orang tak kisah kerja apa pun mesti ada. Cuma kita tak ada macam mana mungkin satu saya pun suka macam-macam banyak kerja tu. Jadi tak adalah nak overthinking sangat-sangat ke apa kan. Dan kalau yang tengah menonton kita sekarang ni perasan, kita dah dapat satu lagi jawapan. Dan ini memang daripada real story daripada Kak Aisyah dan Kak Nurul. Apa persamaan mereka berdua bila uruskan sesuatu konflik? Meluahkan. Luahkan dengan bos, luahkan dengan suami. Sebenarnya masalah kita ni, kita rasa orang faham kita.
Takkan tak faham kot. Dah bagi macam signal lah. Kenapa takkan tak faham kot, dah habis signal lah bagi ni. Kita macam tu masalah kita. Assume kan. Suka assume. Contoh ada seorang kan, contohlah ada seorang isteri ni, dia cerita, saya ni geram betul lah dengan suami saya. Suami saya ni malasnya nak buang sampah kat rumah. Jadi apa dia buat kan, dia letak betul-betul kat ruang tamu tau. Dia letak ruang tamu kat sampah seketul, letak kat ruang tamu. Sebab dia tahu suami dia akan tengok TV kat ruang tamu, berjalan kat ruang tamu. Dia geram kenapa tau? Dah seminggu dah kat situ. Sebab apa? Suami dia boleh langkah, boleh tengok TV depan, ada sampah, apa semua kan. Sebab tak faham. Kau kalau letak depan pintu dah kan, depan TV dah. End up dia buat apa tau? End up dia kata, bang, boleh tak abang buang sampah? Suami angkat terus buang. Daripada kita nak uji-uji lah. Tak payah uji-uji. Nak faham. Ataupun nak simpan-simpan. Kenapa tak angkat-angkat? Tak angkat lah tu, tak betul. Tapi mungkin orang pun kadang-kadang tak terfikir kan. Kita rasa kita ada common sense. Tapi tak semua orang ada common sense yang sama dengan kita. Exactly. Lagi-lagi kami lelaki ni kan naif kan. Objektif. Naif, tak subjektif. Kami sangat objektif. Okey abang, boleh tak abang allocate 1 jam saya nak borak dengan abang? Objektif. Bang, saya rasa abang dah tak ada masa dengan saya dah bang. Saya rasa saya macam seorang je sekarang kat rumah. Dia tak faham. Bagi tahu kau nak apa? Kau nak apa bagi tahu. Kadang tak apalah bang, makan kat mana-mana pun tak apalah. Apa? Kalau terus bagi tahu, bang saya memang nak makan ayam goreng hari ni, nak makan fast food. Yang paling laju sekali, fast food yang paling laju, yang paling fast sekali. Dia akan bawa sebab dia objektif. So somehow sebenarnya dengan bercerita, meluah, bercakap, confess, dia akan hilang tau. Overthinking tu at least separuh akan lega tau. Jangan kita rasa orang lain faham kita. Jangan orang rasa orang lain ni dia memahami apa yang kita rasa. Nabi Muhammad SAW pun meluah. Nabi pun bercerita. Nabi cerita pada siapa? Nabi meluah kepada isteri-isteri Nabi juga. Dan isteri Nabi mengambil tanggungjawab untuk menenangkan Nabi ketika Nabi meluahkan kerisauan Nabi. Contoh. Ketika Nabi turun daripada Gua Hira selepas dapat wahyu, kan Nabi takut menggigil. Dan Nabi kata, selimutkan aku. Kan? Sayyidatina Siti Khadijah pun selimutkan Nabi. Dan ketika esok tu, Nabi bercerita apa yang berlaku. Kenapa Nabi cerita? Sebab dengan bercerita boleh menghilangkan, melegakan sedikit kerisauan yang berlaku. Nabi pernah bercerita dengan Ummu Salamah, salah seorang lagi isteri Nabi, meluah minta nasihat. Ini Nabi, ini Rasul, pun bercerita, pun meluah. Dan sebenarnya mesyuarat. Mesyuarat ni maksudnya kita dua orang boleh jadi mesyuarat. Betul. Kan mesyuarat ni tak semestinya kena ada AGM, ada kena whiteboard. Tak, mesyuarat ni maksudnya duduk kejap, anak-anak dah tidur kan, sebelum kita tidur, dia nak cakap sikit, mesyuarat. Sebenarnya mesyuarat ini akan bagi rahmat. Siapa-siapa yang bermesyuarat. Mesyuarat ni kadang kecil-kecil je. Okey, awak esok apa plan? Oh, esok saya kena jumpa supplier, esok saya kena pergi sini, pergi situ. Abang kena buat apa? Oh, abang ada ni, abang tu. Hanya sekadar mesyuarat itu, Allah akan bagi rahmat dan memudahkan urusan kita esok. So, biasakah ada mesyuarat setiap hari dengan suami isteri, dengan anak-anak? Macam malas, esok je lah aku cakap. Kita lepas tu esok pula dah ada isu lain. Ada isu kita lain. Pula dah lupa dah isu semalam. Dah lupa dah kan? Simpan pula dah isu kedua pula. Itu yang jadi lama-lama perasaan pun dah macam overthinking kan. Ya. Jadi meletup. Mesyuarat dengan anak-anak pun mesyuarat. Ni kakak esok kau exam bila? Kakak exam ni. Kau macam mana adik yang play school? Main apa tadi? Tadi main kala-kala engkau. Ada communication kat situ. Bila ada communication, dia akan membantu untuk semua belajar meluah dan bercakap. Rupanya sebenarnya orang yang straightforward, orang yang bercakap meluah, orang ni hati dia lebih stable. Ya, betul. Banding Masa simpan banyak cakap dia. lepas dekat rumah. Cakap je tak apa. Okey bang, sejam ni abang dengar saya cakap je bang. Cakap nanti kan kita akan rasa macam you feel good. Dan suami pun walaupun dia kena dengar, tapi dia telah pun melaksanakan salah satu nafkah terhadap isteri, iaitu nafkah emosi. So dua-dua menang sebenarnya. Walaupun kita cakap 5, 2 je dia masuk. 3 tu tak masuk, tak ingat esok saya cakap. Dia tak ingat. Lupa dah. Tapi happy wife, happy life. Betul. Esok saya dah cakap. Dah cakap dah. Lega. Dah aku boleh buat kerja lain dah. Betul. Meluah, bercakap, berceritalah kepada pasangan, kepada keluarga kita. InsyaAllah dia akan memudahkan. Membaikikan seluruh masalah kita. InsyaAllah. Tak ada
adalah nak overthinking. Apa yang suami aku ni, contohlah kalau bagi situasi tadi, semua asyik main telefon je, dah kenapa. Situ kan kita pula ada fikir, padahal mungkin tak ada apa-apa pun. Cuma bila kita tak terlalu banyak masa dengan telefon. Cuma bila kalau kita tak risk it atau kita tak bermusyawarah macam Dai cakap, jadilah isu tak selesai. Betul. Benda tu berpanjangan. Benda simple je sebenarnya, cuma kita tinggal. Cakap je lah kan. Benda simple lah. Mungkin nak cakap tu, mungkin ada orang dia nak cakap tu dia rasa berat, ataupun dia rasa malu, ataupun rasa segan, ataupun rasa macam tak perlu. Mungkin kita tak boleh nak samakan kita dengan orang lain. Betul. Saya pun, tapi itu adalah satu langkah untuk kita selesaikan masalah kita. Communication well. Ni kalau kena nak cerita communication, dia kena buat lagi 2 jam tau. Cerita Pak Nur. Tapi Akak tengah panas saya. dah panas. Habis. 4. So itulah dia. 2, 1. Boleh wrap up lah kot. Tadi nervous. Tak nak cakap. Okey, Dai, mungkin kata-kata terakhir untuk podcast kali ni. Okay, overthinking tu normal untuk kita sebagai manusia. Cuma yang penting adalah tindakan kita terhadap overthinking tersebut. Banyak kita belajar hari ni, antaranya adalah kena belajar meluahkan, ada komunikasi. Kita kena pastikan handphone yang kita pegang ni berpurpose. Bertujuan, ada sebab. Okay, kalau tak ada sebab, tak perlu pegang handphone tu sebab ada banyak lagi urusan-urusan yang kita perlu selesaikan. Dan yang ketiga, penuhi kehidupan kita ni dengan penuh kasih sayang sebab itulah keperluan setiap manusia dan orang sekeliling kita. Hargai mereka selagi mereka masih ada di sisi. Dan hargailah orang yang sudi berkawan dengan kita. Betul. Yang sudi sayang kita, yang sudi duduk dengan kita. Sebab bukan semua orang sebenarnya yang Allah hantarlah hidup kita ni untuk sayang kita. Bila ada orang sayang kita, hargailah sebaiknya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Dai untuk hari ni. Okay guys, dah habis dah episod podcast kita kali ni. InsyaAllah jumpa lagi dalam next podcast. Jangan lupa follow kita The Corner Sisters.